Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli bin Nawawi. Jadi hari ini kita akan buat video tentang cara untuk kita share file dengan folder kat Google Drive. Lepas tu kita nak tengok balik cara kita dapatkan version-version yang restore version untuk kita punya file docs dekat Google Docs. Dan last sekali kita akan tunjuk cara untuk kita search dokumen dengan cara yang betul dekat Google Drive. Okay, stay tune. Okey, kembali lagi. Jadi, first kali kita nak tengoklah, nak access mula Google Drive macam mana. Jadi, Google Drive cara nak access first kali macam biasalah. Kena buka Google punya page. Dan make sure kena login lah. Login maksudnya kita adalah gambar kita kat ujung. Dan kita kena tekan dekat bintik 9 ni untuk access Google Drive. Okey, klik sekali. Dan anda dapat tengok kat sini, di barisan yang paling atas ada Google Drive. So, klik kat situ lah. Okey, tekan klik kat situ. Okey, so ni Google Drive saya. So biasanya the first thing yang ni kalau tengok ni yang file yang kita dah buat kerja sebelum ni lah, dia panggil home. So apa kata kita pergi pada my drive. Kita nak buat satu folder dan kita nak isi file kat dalam tu. Okay, my drive. Okay. Apa kata kita buat satu folder, memudahkan kerja. Okay. So folder senang je, anda pergi pada new. Okay, pergi pada new. Lepas tu anda ambil ni, new folder. Okay, new folder. New folder. Dan anda bagi nama lah, kita bagi folder nama testing lah. Okay, testing G drive. Okay, for example lah. Saya bagi nama macam ni kan. Anda tekan create. So, dapat create folder lah. Kita tunggu sekejap. Okay, sekarang folder dah ada. So, ni folder dia. Kita dah ada folder dia. Jadi, cuba klik kat dalam. Okay. Dan apa kata kita buat satu dokumen docs. Dan kita cuba share pada kawan-kawan. Dan mungkin nak minta kawan tambah info ke. Biasanya Excel ke Docs lah, kita buat Docs jom. Okay, Docs sama juga, new anda nak pergi kepada Google Docs. Okay, new anda pergi Google Docs dan anda tunggu kejap. So ni Docs lah, kita bagi title apa-apa. Apa title, dan kita type lah apa-apa dekat sini. Okay, ni dokumen kita. Okay, sekarang dokumen kita dah settle. So kita nak minta kawan kita pun sambung kerja atau kita kerja sama-sama. So first kali anda kena tengok dekat atas ni guys. Dekat atas kanan ada share. Okay, jadi kita dah masuk sini dan kita ulang balik. Kita pergi pada share. Share button ni. Kita pergi dan kita dapat macam ni lah kan. Okay, kita je yang dapat buat kerja kat sini. Jadi kita nak invite kawan kita. Sekarang restricted, kita seorang. Jadi apa kita kena buat ialah tekan dekat restricted, anda dapat macam saya, kita UTHM kita ada. So restricted maksudnya kita seorang lah. Online tak dapat akses. Yang ni UTHM sum maksudnya kawan kita yang guna email UTHM dapat akses. Kalau yang ni anyone with the link maksudnya semua orang kat dunia ni yang ada link dokumen ni boleh akses dan top up ke, baca ke, delete ke macam tu lah. Jadi kena hati-hatilah bila share tu kan. Okay. Jadi why not kita letak, ini kita letak lah anyone with the link lah, kita testing. Okay. Ada link. Okay, sekarang semua orang dah boleh akses. Kita boleh declare pula kat sini guys. Dia nak tengok ke dia boleh buat benda lain? Apa dia boleh buat? Tengok. Okey, tengok. Apa dia punya role ataupun kita bagi peranan kat dia? Adakah dia tengok saja, baca atau boleh komen? Kalau cikgu kita ke supervisor ataupun editor dia boleh ubahlah. Top up, delete dan sebagainya. So kita kena tengoklah yang mana sesuai untuk kita punya ahli kumpulan. Okey. Sekarang kita bagi dia editor. Okey. Dan apa kata kita try? Okey, anda try copy link. Okey. Try copy link, saya buka dekat browser lagi satu. Okey. Tengok browser lagi satu, tengok browser yang mungkin saya try Nur Azizah punya. Tu ada Nur Azizah punya. Saya Ctrl V link tu. Tengok Azizah boleh edit. Nampak? Ni akaun Azizah. Okey, ni akaun Azizah, so dia boleh edit. Ni dia boleh top up lah. Okey, dokumen boleh top up. Jadi itulah cara untuk kita share dokumen. Kalau yang Kalau yang Google Sheet pun sama cara dia. Okay. So boleh try lah. Okay. Cuba dulu Terbaik. Okay. Seterusnya nak tunjukkan cara nak share folder. Tadi folder kita adalah testing Google Drive. So sekarang kita nak buat satu folder yang kita dan kawan-kawan boleh letak barang-barang dalam tu. Contoh kita buat projek ke apa kan. So nak letak barang, gambar ke, video kan. So satu folder kita buat khas untuk semua. Dan testing Google Drive, kita kena klik kanan. Okay, klik kanan dekat folder. Dan anda dapat dia ada share, ada organize. Okay, so kita nak share lah. Share. Okay, so klik kanan, kita share. Dan kita klik share plus ni lah. Okay, so kita nak setting untuk share. So semula.
Klik kanan, share. Okey, dia akan keluar benda yang hampir sama macam tadi. Nama kita restricted. Jadi kita kena ubah. Okey, ubah siapa yang boleh access folder tersebut. Jadi saya tukar macam tadi, kita bagi anyone with the link. Nak try. Okey, dan kita bagi peranan dia. Adakah dia adalah seorang tukang tengok je ke? Boleh komen sahaja tanpa ubah ataupun ubah. Kita kena tentukan. Kita bagi dia ubah. Kita bagi Chan dia ubah. Okey. Dah ada ni. Saya copy link. Saya pergi kepada Azizah punya Azizah. Ni Azizah yang Gmail biasa tau, bukan UTHM. Saya Ctrl V folder. Saya tengok. Okey, dapat access folder. Jadi kalau Azizah nak tambah apa-apa, contoh Azizah nak tambah gambar, guys. For example kan, dia file upload, dia tambah satu gambar, contoh Papa Zola. Papa Zola dia tambah, okey. Dia taruh Papa Zola PNG. Besar file tu, okey. Okey. Azizah punya ni get storage, tak apalah. Okey, gambar dah masuk kan. So bila saya balik pada folder saya dan saya double klik, okey, saya tekan terus ada Papa Zola punya gambar. Jadi kita boleh share kerja satu folder dengan kawan-kawan. Ya, kalau anda perasan, kalau kita balik ke folder ni, ada satu benda kat depan anda perasan, folder yang kita share, nampak dia ada tanda gambar orang ni. Kalau tak share dia kosong. Okey, sama ni. Ni share dengan orang. Okey, jadi itu adalah cara untuk share folder. Jadi boleh try lah. Okey guys. Okey, kembali lagi. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh kita dah buat kerja kan. Tiba dah save, tiba kata alamak, kita salah save atau save yang lama atau kita nak access balik version kita punya kerja file dokumen versi yang lama. Okey, simple je. Contoh ni kita punya kerja kita tengah buat sekarang, kita kata alamak, yang minggu lepas punya lagi betul lah. Yang ni ada problem macam nak access yang lepas punya lah. So simple je, anda pergi kepada file. Okey, pergi kepada file, tengok previous version kan. Lepas tu anda pergi kepada version history. Ada kat bawah ni guys. Version history, lepas tu see version history. Okey, file, version history, see version history. Anda akan dapat kat tepi ni versi-versi file yang ni, yang pernah kita buat kerja lah. Dia akan buat kan, save, buat dan save kan. Jadi ada dua. Okey, dua. Jadi anda boleh pilih yang mana anda nak pergi balik. Contoh yang ni kan. Ni yang minggu lepas kosong. For example, something like that. Anda boleh juga restore this version. Dia kata, oh ni lah kayak aku nak restore. Jadi apa yang dah save lepas-lepas tu dia itulah hilang lah. Macam tu boleh try. Okay, ni version history. Kalau ada kerja-kerja yang terhilang kan, tertinggal kawan, terdelete. So ni sangat berguna. Okay, so yang terakhir kita nak tunjuk cara nak cari file, cara yang lebih berkesan. Okay, ni anda bayang Google Drive anda. So nak cari file kat atas ni. Okay, search in Drive. Dan anda kena pergi pada sini. Yang button setting ni kan. Okay, click on that one. Dia ada beberapa benda lah. Ada any, owner dan sebagainya. So cara nak anda senang, anda tekan any, anda boleh pilih file jenis apa nak cari. PDF ke? Dokumen ke? Ni macam orang kata dia akan jadikan lebih kecil lah. Apa dia punya scope dia. Okay, sebab kata nak cari PDF. Okay, siapa yang buat? Anyone. Kita punya ke, kawan punya ke? Okay, PDF, owned by me. Lepas tu kalau ada keyword, masuk keyword. Kalau tak ada, tak adalah. Lepas tu kalau item name, kalau ingat, masuk sikit-sikit. Anywhere, kat mana kita simpan dan sebagainya. Jadi bila anda jawab ni dengan betul, bila anda tekan search, anda akan bagi, orang kata macam ni. Jadi mudahlah kita nak search file kita. Macam tu. Okay. Nah.